Jalan-jalan dari Semarang membawa banding tanpa duri. Tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Alin Damia binti Aznurin. Salam kenal di klip resume saya. Tepat jam 5.46 petang, seorang intan permata, Aznurin Abdul Aziz serta Sumaya Ahmad telah selamat dilahirkan di Hospital Pusrawit pada tanggal 19 Mei 2005. Bagi tahun semasa, saya merupakan pelajar Kolej Matrikulasi Melaka yang bakal melabuhkan tirai pengajiannya tidak lama lagi. Saya mengimpikan Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dengan kepujian. Saya telah menamatkan pengajian tingkatan 5 saya di SMK Taman Desa 2 dengan memperolehi keputusan sijil pelajaran SPM sebanyak 5A, 1C+, dan 1D. Bagi peringkat Kolej Matrikulasi pula, saya telah memperolehi PNG 4.00. Saya merupakan pelajar yang sentiasa bergiat aktif di dalam apa jua pertandingan seperti mibadai, choir, kawat kaki, drama pendek dan pelbagai lagi. Antara pencapaian tertinggi yang telah saya perolehi ialah saya merupakan permata Selangor bagi pertandingan deklamasi sajak, di mana saya telah memenangi pertandingan deklamasi sajak MTQS sebanyak 3 tahun berturut-turut bagi kategori solo, iaitu pertandingan sajak patriotik dan juga bahasa. Selain itu, saya juga merupakan johan bagi pertandingan irama Melayu serta patriotisme. Dan tidak terlupakan juga, saya merupakan johan bagi book review pada tahun 2022. Oleh yang demikian, saya telah pun dianugerahkan sebagai tokoh pelajar anugerah khas pengetua serta tokoh co-curriculum. Bercakap soal personality, saya mempunyai personality yang menarik lagi tertarik. Saya merupakan seorang yang sangat ceria serta prihatin. Saya mempunyai sifat kepimpinan yang sangat kuat. Saya merupakan ketua pengawas sewaktu di sekolah menengah. Saya merupakan presiden bagi PPIM, iaitu Persatuan Puteri Islam Malaysia. Saya juga merupakan ketua biro disiplin bagi jawatan JPRA di peringkat Kolej Matrikulasi Melaka. Saya mempunyai pelbagai kelebihan seperti barista, kolektor grafik, mendidik, bermain alat muzik dan lain-lain. Ini kerana saya memiliki minat yang dalam untuk mencuba pelbagai aktiviti yang baharu. Nama saya Dedeni Subiana Atid. Saya dilahirkan di Miri, Sarawak pada 25 September 2005. Saya merupakan seorang yang tidak segan untuk bergaul dan senang untuk dibawa berbincang. Saya juga merupakan seorang yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, membuatkan saya secara tidak langsung menjadi seorang yang suka meneroka sesuatu yang baharu. Dengan sikap yang ramah dan suka bergaul, saya dapat menjalinkan hubungan kerja yang harmonis. Saya juga mampu menyelesaikan konflik atau masalah dengan baik. Saya merupakan seorang pelajar Kolej Matrikulasi Melaka yang berminat dalam bidang kejuruteraan elektrikal, terutama dari sistem tenaga dan automasi. Saya juga ingin menyertai program di UNIMAS, iaitu kejuruteraan elektrikal yang menawarkan kurikulum yang komprehensif dan memperoleh kemahiran teknikal yang relevan dengan industri. Pendidikan saya bermula pada tahun 2012 di Sekolah Rendah Kebangsaan Kudan dan menamatkan pengajian di Sekolah Rendah Kebangsaan Kudan pada tahun 2017. Kemudian, saya menyambung pengajian di peringkat sekolah menengah, iaitu di Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang, dan menamatkan pengajian pada tahun 2023. Dan kini, saya telah menyambung pengajian pada tahun 2023 sampai sekarang di Kolej Matrikulasi Melaka. Saya telah menyandang jawatan sebagai pengawas pada peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah dan juga merupakan seorang setiausaha di kelab SPDP. Saya juga mempunyai kemahiran bahasa dan berkomunikasi, terutama dari segi bahasa Inggeris, bahasa Iban dan bahasa Melayu. Untuk pencapaian kurikulum, saya telah menyertai kejohanan hoki pada tahun 2022 dan telah mendapat tempat pertama untuk kejohanan hoki pada peringkat sekolah. Dan untuk pencapaian akademik, saya telah mendapat tempat ketiga dalam kedudukan kelas untuk peperiksaan akhir tingkatan 5. Saya Nur Fatia Suara binti Faizah dan kini saya berumur 20 tahun. Saya lahir pada 25 Januari 2005 di Hospital Besar Melaka. Ini merupakan pelajar Kolej Matrikulasi Melaka. Saya amat minati bidang sains fizik dan bercita-cita untuk meneruskan pengajian saya di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam program Sarjana Muda Sains Fizik.
Semasa di Sekolah Menengah Kebangsaan Rahmat, saya aktif dalam bidang kepimpinan dan kokurikulum. Dan juga saya pernah menjadi seorang pengawas perpustakaan dan memegang jawatan sebagai bendahari serta menjadi setiausaha dalam kelab badminton. Saya juga pernah memenangi pertandingan reka bentuk dalam rumah dan pembuatan roket dalam prinsip fizik. Saya juga seorang yang berdisiplin, bertanggungjawab dan suka belajar perkara baru. Pelibatan saya dalam pelbagai aktiviti telah membentuk saya menjadi individu yang berfikiran kritis, berdedikasi dan mudah menyesuaikan diri dalam setiap situasi. UKM adalah pilihan utama saya kerana saya yakin ia dapat membantu saya mencapai impian saya untuk menjadi pensyarah fizik. Saya berharap ilmu yang saya peroleh nanti dapat saya manfaatkan kepada masyarakat dan juga negara. Nama saya Karen Aisha Jacob. Saya lahir pada tanggal 26 Ogos 2005. Saya berasal dari Bintulu, Sarawak dan kini sedang menuntut pengajian di Kolej Matrikulasi Melaka. Saya seorang yang bertanggungjawab dan berdedikasi dalam setiap tugasan yang diberikan. Saya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta bekerja dalam individu atau berkumpulan. Selain itu, saya mempunyai motivasi yang tinggi dan sentiasa berusaha dalam mempelajari perkara yang baru. Saya bercita-cita menjadi seorang jurutera perisian dan ingin melanjutkan pelajaran di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Saya percaya pengalaman pembelajaran di UNIMAS mampu mengembangkan kemahiran saya dalam pengaturcaraan, pembangunan perisian dan penyelidikan teknologi. Saya pernah menjadi pembimbing rakan sebaya selama 5 tahun di SNK Baru Bintulu dan pernah mewakili sekolah untuk pasukan bola jaring sejak sekolah rendah lagi. Saya juga fasih dalam bahasa Cina selain daripada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Kota Kinabalu. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menahan seorang penjawat awam di Sandakan pada hari ini kerana memberikan wang rasuah kepada seorang pengadu sebagai dorongan untuk menarik balik satu laporan polis terhadapnya. Suspek berusia lingkungan 40 tahun itu ditahan ketika hadir memberi keterangan di Pejabat SPRM Cawangan Sandakan pada hari ini. Sumber berkata, suspek disiasat polis mengikut Seksyen 307 kerana keseksaan yang membutuhkan hukuman penjara maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. Pada 30 Oktober 2021, suspek kemudian menawar serta memberikan wang RM7,000 kepada pengadu sebagai dorongan supaya laporan polis berkenaan ditarik balik, katanya. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah, Datuk Subiah ketika dihubungi mengesahkan penahanan suspek terbaru. Katanya, kes disiasat mengikut Seksyen 16BA Akta SPRM 2009. Suspek bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan SPRM sebanyak RM10,000 berserta deposit RM1,000 dengan seorang penjamin. Suspek akan dituduh di Mahkamah Khas Rasuah Sandakan dalam masa terdekat, katanya. Berikutan merupakan liputan siaran langsung di lokasi kejadian untuk mengetahui info terkini. 999. Saya kini berada di lokasi kejadian di mana suspek telah pun ditangkap oleh pasukan PDRM di dalam misi X Kampung, di mana kes telah pun disahkan bersalah oleh Pejabat SPRM Cawangan Sandakan, di mana seorang penjawat awam telah ditahan kerana disyaki cuba merasuah seorang individu bagi menarik semula laporan polis terhadapnya. Tindakan itu bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah mencemarkan integriti seorang penjawat awam. Malangnya, cubaan menutup mulut pengadu yang terbabit di dalam kes langgar lari akhirnya membawa kepada diri sendiri ke dalam siasatan yang lebih serius. Baiklah, bersama saya Inspektor Hana untuk mengetahui isu semasa. Baiklah Inspektor Hana, bagaimana dengan perkembangan isu X Kampung? Okey, baiklah. Seperti yang korang semua tahu, isu X Kampung ini sekarang sedang tular di Malaysia, di mana X Kampung ini adalah untuk kami PDRM membasmi kegiatan rasuah untuk terus berleluasa di Malaysia. Jadi seperti yang pihak atasan dan masyarakat dapat lihat, kami telah berjaya menyerbu beberapa suspek yang melakukan aktiviti rasuah secara berleluasa bagi menutup mulut ataupun menarik balik laporan polis.
Hal ini amatlah tidak diingini oleh pihak kami kerana kami tidak mahu untuk berlakunya ketidakadilan dalam sesebuah negara. Hello? Mr. Karam? Karam minta tahu? Who's talking? Mr. Tan. Okay, so how's the deal? Oh, no. Yang I tahu, malam ni 3 juta ringgit tu in my hand, okay? Make sure budak-budak you takkan tahu. Okay? Yeah, deal is. See you tonight, Right? Thank you. Okay, Angel. Malam ni you kena ikut I ambil barang, okay? Tapi ingat, biar pencari perut, jangan pencari muka. Faham? Faham nanti. Okay, now let's go to my office. Remaja pengaruh dada? Ish, tak elok perangai budak-budak zaman sekarang ni. Apa nak jadi ni? Ma, macam mana ni, Ma? Ya, Mami kat sini. Selamat dah, Ma. Apa lagi ni? Awak apa? Tadi time drive, Ma. Terlanggar orang. Sekarang jadi langgar lari dah. Apa kau buat ni? Aduh, Ma, tolonglah tutup kes ni, Ma. Tak naklah masuk penjara. Aku dah banyak kali tutup kes kau ni dari ni. Habis duit aku nak rasuah semua orang untuk tutup semua kes yang kau dah buat. Tolonglah, Ma. Kali ni je. Ish, yelah. Mami cuba kontak Datin Hana nanti. Mana tahu dia boleh tolong. Okay, Ma. Just buat apa-apa je lah untuk saya tak masuk penjara lagi, Ma. Pastikan anak aku terlepas. Aku dah bagi kau duit secukupnya. Do your job. Jangan gerak! Kami boleh! Delisri, anda ditahan. Segala apa yang anda cakap, boleh dan akan dijadikan bukti di mahkamah. Ikut saya! Suspek dijangka dihadapkan ke mahkamah khas rasuah dalam masa yang terdekat. Sama ada dia bersalah atau tidak, ianya adalah keputusan mahkamah. Rasuah bukan jalan keluar, malah jalan menuju kehancuran. Teruskan bersama kami dalam 999. Bela Inspektor Hana, apakah yang akan dilakukan oleh pasukan PDRM untuk seterusnya? Kami akan melakukan sesuatu yang lebih lanjut. Seterusnya kami akan remand dulu beberapa suspek untuk disoal siasat dan biar pihak atasan ataupun mahkamah yang utuskanlah sebarang hukuman yang selayaknya atau setimpalnya kepada suspek yang berkenaan. Apakah punca-punca yang akan timbul kepada sesebuah negara sekiranya mengambil rasuah? Yang pertama, pengambilan rasuah mampu merosotkan ekonomi di negara kita. Yang kedua, pengambilan rasuah mampu merosakkan sistem kehakiman dan penguatkuasaan undang-undang. Yang ketiga, akan berlakunya ketidakstabilan politik di negara kita. Yang keempat, peningkatan jurang sosial akan berlaku. Dan kelima, kemunduran infrastruktur dan pembangunan di negara kita.